tahun 2025 ini. Perlawanan di antara KV Kuala Kelawang menentang KV Kerian akan menutup cerita sesi pagi bagi pasukan di Division 1. Sebentar lagi, dua pasukan dari Pantai Timur, KV Wakaf Tembusu, bakal menentang KV Pengkalan Cepa untuk perlawanan pembukaan pasukan di Division Premier NKV Sevens 2025 Siri 2 KVPD. Pada yang baru saja masuk dalam live, selamat datang kami ucapkan dengan knock-on yang dilakukan ataupun kesalahan yang tidak disengajakan. Afiq Muhammad Zulkarnain memberikan scrum down untuk pasukan saya kira layangan kad kuning awal oleh, ataupun tidak sebenarnya, peringatan daripada Cikgu Rizwan ataupun Cikgu Wan daripada KV Seberang Perai. Salah seorang pengadil level tertinggi yang boleh terdapatkan, merupakan guru di College Vocational. Dan ketika ini serangan oleh pemain-pemain jersey kuning merah. Dan betul, kali ini no kompromi from Mr. Redzwan. Kad kuning atas kesalahan kedua high tackle yang dilakukan oleh pemain-pemain KV Kerian. Untuk advantage KV Kuala Kelawang ketika ini 7 lawan 6. Mereka sudah pun berlegar di dalam teritori pasukan KV Kerian dan masih lagi mencari ataupun masuk dalam semak sebenarnya. Sudah terbuka luas ruang di sebelah kanan sebelum kesalahan knock-on jelas berlaku di depan mata pengadil berlawanan kita. Scrum down untuk KV Kerian. Peluang mereka mengeluarkan bola dari zon bahaya ketika ini. Danger zone terus saja secure, namun bijak main KV Kuala Kelawang membaca lantunan bola itu untuk kembali penguasaan mereka. Baik stepping namun sikit licin. Berjaya juga float mencari winger Johor Padang. Tiada support pula, sikit lambat support daripada depan. Untuk larian bersahaja saja main ini dan offload gagal pula mencari rakas pasukan. Ada pick up Larusi main tinggi lampai jersey 7 KV Kuala Kelawang. Namun lihatlah Jekyll
Yang lakukan terus saja tiupan whistle. Sudah ada kesalahan awal yang dikesan. High tackle kata pengadil, memberikan penalti. Beberapa meter saja lagi menuju ke 5 mata pertama. Jika KV Kuala Kelawang menggunakan sebaik mungkin peluang ini. Mereka masih lagi dengan kelebihan seorang pemain. Kerian bertahan dengan 6 pemain ketika ini. Serangan di bahagian tengah padang. Sebelum satu lagi tiupan whistle tukar tangan kali ini sedikit lama. Holding the ball kata pengadil. Penalti kepada Kerian. Sikit berliar namun cukup baik antara mencari wingi pasukan. Larian terus saja dimulakan. Offload bahagian dalam sekali lagi gagal. Hantaran offload demi offload daripada pemain-pemain Kuala Kelawang sudah pun baik namun seringkali terhenti dek kerana gagal ditangkap dengan baik oleh receiver. Dan terus ditamatkan 0-0 di antara Kerian dan juga KV Kuala Kelawang. 15 minit sebelum 6 minit terakhir. 6 minit yang terakhir. 6 minit akhir. Untuk kita mulakan perlawanan bagi pasukan-pasukan yang beraksi di Division Premier, yang sudah sepertinya sudah pun berkobar-kobar, bertekad, bersemangat sejak daripada semalam sambil-sambil menyaksikan perlawanan-perlawanan oleh pasukan di Division 1. Main-main sudah pun dipanggil oleh Cikgu Wan ketika ini. KV Kuala Kelawang akan menyerang dari kiri ke kanan. Kerian akan menyerang dari kanan ke kiri. Separuh masa kedua bakal dimulakan dengan sepak mula daripada Kerian. Game ketiga Kuala Kelawang. Kenapa? Nak full time boleh juga. Jauh option yang dipilih kali ini, mudah ditangkap oleh pemain KV Kuala Kelawang. Option ketika ini antara dibuat bahagian tepi padang. Cari ruang di bahagian open space di sebelah sana sebelum kembali mencairkan bahagian dalam. Sedikit salah faham yang berlaku sebelum ada satu interception dari pemain dengan scrum cap KV Kerian, dan stepping dimulakan. Winger masih lagi berjoget masuk ke dalam dan terus terjunan diterima ataupun tidak. Sebelum jelas kelihatan signal ataupun isyarat pengadil perlawanan kita. Knock on semasa pemain sebentar tadi melakukan terjunan. Kau kena mati kasih tu. Sudah pasti terhenti seketika degupan jantung pemain KV Kuala Kelawang apabila gerakan mereka berjaya dibaca dan interception yang sangat-sangat cantik suatu tadi mendorong Kerian untuk membawa bola masuk ke try zone. Namun sayang, knock on kata pengadil. Untuk ketika ini scrum down milik Kuala Kelawang. Mereka perlu untuk membawa bola keluar daripada kawasan merah ini. Bijak mencari rakan bahagian belakang. Sebelum satu sepekan tinggi gagal ditangkap. Namun cukup baik antaran. Kali ini larian yang lakukan tengah padang sekali lagi menyelinap masuk di tengah. Hampir berjaya. Namun good check daripada pertahanan KV Kuala Kelawang ketika ini. Satu lagi tiupan whistle, satu lagi high tackle. 5 meter penalti untuk KV Kerian.
Dan direct hit, option yang dipilih main dengan scrum cap ini dibawa keluar oleh pertahanan KV Kuala Kelawang. Sangat-sangat baik, sangat-sangat intens perlawanan ini tunjukkan. Masing-masing mau bertahan dan menyerang dengan sebaik mungkin untuk mencari mata di perlawanan ini. Masih kosong-kosong di antara pasukan menyerang Krian dengan pasukan yang bertahan KV Kuala Kelawang. Dan perlawanan dihentikan seketika. Sinbin forward. Ada inside, nampak inside ni. Yellow card kedua perlawanan kali ini untuk pemain Kuala Kelawang. Dan saya kira peluang yang sangat-sangat terbuka luas ini. Sangat-sangat baik, berpusing-pusing main ini menewaskan pemain dari KV Kuala Kelawang. Dan 3 orang tewas untuk 5 mata pertama. Di minit yang ketiga separuh masa kedua untuk KV Krian mendahului perlawanan. Antara main yang memberikan impak dalam perlawanan ini. Dan Haris Muhammad Sani sudah pun baik. Namun sayang kurang power pula. Untuk 5-0 kekal kelebihan milik KV Krian. Kemas kelebihan yang didapatkan KV Krian, menggunakan peluang sebaik mungkin sebenarnya. KV Kuala Kelawang bertahan dengan kekurangan seorang main seperti tadi. Ada support 6 lawan 7 ketika ini. Sedikit disadvantage untuk pasukan KV Kuala Kelawang. Sikit lambat mencari rakan main dalam, namun larian terus dilakukan untuk satu miss pass mencari main ini. Line out untuk pasukan KV Krian. Mereka mahu mengawal penguasaan bola ketika ini. Sedang mendahului dengan kelebihan 1 try, berjaya mencari main walaupun sedikit over lontaran daripada hooker pasukan sebentar tadi. Namun counter attack terus saja dilancarkan. Sedikit tinggi offload dilakukan, namun cukup baik kawalan daripada main ini. Satu lagi offload daripada Kuala Kelawang. Kemas kali ini, namun sekali lagi interception yang hampir membawa kepada try KV Krian setelah tadi berlaku di separuh masa yang kedua ini. Baik, antara rendah berjaya menewaskan 2 orang pertahanan. Dikejar pertahanan terakhir, berjaya ataupun tidak, tiada support pula datang bantu. Holding the ball jelas, kelihatan memberikan peluang ketika ini. Kuala Kelawang menyerang, penalti milik mereka. Dummy pass namun sedikit terlambat sebenarnya. Cukup baik ataupun tidak, sudah ada knock on. Dan saya kira sudah tamat juga masa di tangan Cikgu Rezwan untuk terus kemenangan KV Krian di perlawanan terakhir sesi pagi bagi pasukan Division 1.